Bila harga emas naik, gram emas makin berkurang. Awal tahun 2024, RM100,000 boleh beli sekitar 300 gram emas. Hari ini dengan jumlah yang sama, anda cuma dapat sekitar 155 gram emas. Dalam tempoh hampir setahun, bezanya sekitar hampir 150 gram emas, bersamaan sekitar RM96,000. Ini bermakna siapa yang bekukan RM100,000 dalam bentuk emas awal tahun yang lalu, hari ini sudah untung kita hampir RM96,000. Tetapi menariknya keuntungan itu tak nampak dalam akaun bank. Sebab itulah penyimpan emas nampak macam biasa-biasa je. Tetapi sebenarnya kaya dalam senyap-senyap. Masalah ramai orang adalah mereka tunggu harga rendah untuk bermula. Hakikatnya, harga emas hari ini akan jadi murah pada tahun depan. Dan setiap tahun, kisah ini pasti akan berulang. Jadi, daripada anda menunggu masa yang sesuai, lebih baik bertindak sekarang. Jadikan emas ni sebahagian daripada simpanan kekal. Bukan untuk nampak kaya, tapi untuk jadi kaya dengan tenang. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.